saya Ika Farhana. Dan saya Akia Rashid. Dan hari ini kami berada di set penggambaran L Malaysia isu Mei 2025. Dan kita orang akan menjawab semua soalan dari L. Ya. Kalau Ika, handsome lah. Kalau Ika, hot lah. Oh, wow. Family man, supportive, and funny. Ika, seksi, caring, supportive. Oh, tak boleh? Boleh lah. Boleh lah. Up to you. Okay. For me, we've been together almost like 8 years. So I think our relationship ni more kepada, and also we long distance relationship kan. Jadi I think we trust each other and also kita communicate, right? Betul. Yeah, communication. Sama. For me, Japan. Japan. Boleh I choose dua tak? I nak pergi Santorini, and kalau boleh I nak honeymoon di Mekah. InsyaAllah. Okay, I remember. Our first date, you ingat tak? Our first date yang kita pergi holiday in Singapore. So, kita orang macam like, Ika dah siap. Yelah, first date kan, buat rambut Marina. Ya, kita orang buat curl, my hair, and then makeup pun like macam rasa cantik. Tiba-tiba dia bawa I pergi ke atas rooftop. So, my hair tu daripada yang macam curl-curl tu hancur habis. Rambut I termasuklah dia juga. Akia. I think Akia dia memang romantik juga. Cuma kadang-kadang tak tunjuk. He always like bagi I flowers. I mean like random. Tiba-tiba je dia bagi flowers. Not macam on my birthday ke or anniversary. Tiba-tiba hari biasa pun dia akan bagi. Maybe you tahu I suka flowers kan? Tahu? Tahu? Sebab dia pernah beritahu. Akia. Okay, kalau I suka dia tanya birthday I nak present apa. Dia tanya, selalu dia tanya, B, you nak apa? Anything. So, I can choose anything. Oh, lepas ni I tak tanya dah kot. I pilih je lah, I beli je lah sendiri kan? Kalau dia, I beli je. Kalau I nak superpower yang boleh detect Akia buat apa. Ya. So, I boleh tahu. So, I tak payah risau dah dia buat apa-apa. Walaupun dia tak jumpa I sebulan pun, I'm okay. How about you? I suka Spiderman. Sebab? Sebab I boleh web view, you tak boleh pergi mana. Betul juga kan? We planning to go Santorini. Yeah. Because I suka, we love beach. Kita orang suka like macam benda yang tenang, tempat yang tenang. Actually Japan pun okay. Yeah. We go both lah, Santorini and Japan. Yes. Boleh? Boleh. Kos Rimowa. Sebab Akia cakap dia nak beli kat I Rimowa yang baru yang colour pink tu. Thank you. Jangan lupa baca cover story kami di L Malaysia isu Mei 2025.